Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih sudi kembali ke channel Nurihan Othman. Yang merakamkan bukit yang berkembang di bulan Mac. Hari ini adalah hari yang ketiga bunga Dendrobium family ni berkembang. Dah sempurna semuanya kembang ya kawan-kawan. Yang bawa ke tempat terang untuk lebih jelas. Di bawah pondok ni Dendrobium berkembang. Dan ada satu Wanda Mariae yang sedang mekar. Juga ada satu Dendrobium Tromasin di sini. Ni Dendrobium Tromasin juga yang kedua. Yang pokok pasu yang kedua juga sedang berbunga. Oncidium Space Race Coco. Pokok ni sedang dalam pemulihan ya kawan-kawan. Yang masih bertahan Dendrobium Anosmum masuk minggu kedua. Ada 3 kuntum je pada kali ini. Dari satu pasu. Dan ada beberapa putik Dendrobium Anosmum juga. Varian Super Boom ya, Nasrihan yang sedang berkembang. Ni dari minggu lepas dah kembang ni. Ni on the way. Juga ada satu lagi Wanda tulang yang sedang kembang. Kali ni nak naik 2 spike dari pokok ini. Dah kembang semua bunga Dendrobium Anosmum Rehan ni. Yang ni lebih wangi ya kawan-kawan. Yang lebih putih ni bunga dia bau lebih wangi daripada yang purple pekat ni. Tapi cantik je, alhamdulillah. Ada sepasu lagi Cattleya bunga putih yang sedang mekar. Dan sebelahnya pasu kedua Dendrobium Tromasin ni kan, tak ingat dah nama apa dia sebenarnya. Belakang dia Dendrobium Tromasin ya. Alhamdulillah pokok dah tumbuh subur. Ada juga sikit ni Dendrobium Epilum. Dendrobium hybrid. Di bawah pondok ni ada 2 pokok Oncidium yang sedang berbunga ya kawan-kawan. Rehan tak pergi dekat lah sebab tangkainya panjang, takut alih-alih karang patah. Ni dah kembang tangkai yang kedua daripada Wanda tulang ni. Ini perkembangan dia cepat ya. Daripada tangkai menjadi bunga kembang tu cepat. Ni nampaknya macam nak naik lagi satu spike bunga ni. Dan ada juga beberapa pokok lain yang sedang berspike, berkembang bunga. Di bawah
Bawah pondok ni ada dua pokok vanda yang sedang berbutik. Sebagai penutup rakaman Rehan untuk bulan Mac, ini adalah butterfly Phalaenopsis ya, yang sedang berbunga. Dah lama dia tak berbunga ni, baru nak pulih pokok ni. Hari itu sekian dulu dari Rehan, dengan ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.